Pernahkah anda rasa seolah-olah anda sedang menjalani kehidupan mengikut skrip yang telah ditulis oleh orang lain? Anda bekerja keras, anda mengikut peraturan, tetapi anda tetap rasa tersekat, terbatas, seperti ada satu kuasa yang tidak kelihatan yang menahan anda daripada mencapai potensi sebenar anda. Anda melihat impian anda dari jauh, seolah-olah ia milik orang lain dalam realiti lain. Perasaan ini, perasaan tidak berdaya ini bukanlah takdir anda. Ia adalah hasil daripada satu salah faham yang paling besar dalam sejarah manusia. Salah faham tentang siapa diri anda sebenarnya. Kita telah diajar untuk percaya bahawa kita adalah nama kita, pekerjaan kita, kisah silam kita dan badan fizikal ini. Tetapi bagaimana jika saya katakan semua itu hanyalah topeng? Bagaimana jika saya beritahu anda bahawa identiti sebenar anda jauh lebih besar, lebih berkuasa dan lebih ajaib daripada apa yang pernah anda bayangkan? Terdapat dua perkataan dalam bahasa kita dan dalam setiap bahasa di dunia yang memegang kunci untuk membuka kunci realiti ini. Dua perkataan yang apabila difahami dan dihayati sepenuhnya, boleh mengubah anda daripada mangsa keadaan kepada pencipta realiti anda. Perkataan ini bukanlah rahsia. Ia telah diungkapkan oleh para mistik, orang bijaksana dan avatar sepanjang zaman. Ia adalah asas kepada fizik kuantum moden. Dua perkataan itu ialah aku adalah. Bukan sekadar satu pernyataan, tetapi satu pengisytiharan kewujudan. Ia adalah pintu masuk kepada apa yang saya panggil keadaan ilahi. Satu keadaan kesedaran di mana anda tidak lagi berfungsi sebagai individu yang terpisah, tetapi sebagai kesedaran tak terhingga itu sendiri. Dalam video ini, kita akan meneroka bagaimana memahami dan menghayati kebenaran di sebalik. Aku adalah merupakan titik pertemuan antara kebijaksanaan abadi dan sains kuantum, dan bagaimana ia boleh membangkitkan kuasa dalaman anda untuk membentuk dunia anda dari dalam keluar. Pintu kepada keadaan ilahi terbuka apabila kita menyedari bahawa aku adalah bukan kenyataan peribadi, tetapi kenyataan universal. Ia adalah pengiktirafan bahawa kesedaran yang melihat melalui mata anda sekarang adalah kesedaran yang sama, yang menghidupkan seluruh alam semesta. Ini bukanlah idea baru. Ia adalah benang emas yang ditenun melalui permaidani semua tradisi kerohanian yang hebat di dunia. Fikirkan tentang kisah Nabi Musa di hadapan belukar yang terbakar. Apabila dia bertanya nama Tuhan, jawapannya bukanlah satu nama, tetapi satu pernyataan kewujudan yang tulen. Aku adalah aku. Ini bukan nama Tuhan yang duduk di atas awan. Ia adalah pendedahan bahawa sumber segala ciptaan adalah kesedaran murni itu sendiri, kewujudan itu sendiri. Begitu juga apabila Nabi Isa berkata, aku dan Bapa adalah satu, ia adalah satu pernyataan radikal tentang identiti. Beliau tidak mendakwa sebagai seorang individu yang istimewa, tetapi mendedahkan satu kebenaran universal. Kesedaran individu, aku adalah satu dengan kesedaran sumber, Bapa. Dalam ajaran Buddha, konsep sifat Buddha yang wujud dalam diri setiap makhluk hidup menunjukkan kebenaran yang sama. Ia bukan sesuatu yang perlu dicapai, tetapi sesuatu yang perlu disedari. Dalam tradisi Veda, salah satu Mahavakya atau pernyataan agung ialah Wa Tatvamasi, yang bermaksud engkau adalah itu. Ia adalah satu arahan langsung kepada pencari, memberitahu mereka bahawa diri mereka yang sebenar, kesedaran mereka adalah satu dengan Brahman, realiti mutlak. Semua ajaran ini menunjuk ke arah yang sama. Pemisahan adalah ilusi. Hanya ada satu kesedaran, satu kewujudan yang mengekspresikan dirinya dalam pelbagai bentuk. Di sinilah sains moden, khususnya fizik kuantum, mula bertemu dengan kebijaksanaan kuno. Eksperimen celah ganda yang terkenal menunjukkan kepada kita sesuatu yang membingungkan fikiran,
Zarah subatom wujud dalam keadaan kebarangkalian gelombang tak terhingga sehinggalah ia diperhatikan. Tindakan pemerhatian itu sendiri, tindakan kesedaran, menyebabkan gelombang kemungkinan ini runtuh menjadi satu peristiwa yang nyata. Fikirkan tentang implikasinya. Kesedaran bukanlah penonton pasif reality, ia adalah peserta aktif dalam penciptaannya. Apabila anda berkata, aku adalah, anda adalah pemerhati itu. Anda adalah kesedaran yang meruntuhkan medan kuantum potensi tak terhingga menjadi pengalaman yang anda panggil kehidupan anda. Jadi, jika kita adalah kesedaran tak terhingga ini, mengapa kita berasa begitu terhad? Mengapa kita mengalami kesakitan, kekurangan dan penderitaan? Jawapannya terletak pada apa yang kita letakkan selepas dua perkataan keramat itu, aku adalah. Kita telah dilatih sejak lahir untuk mengenal pasti diri kita dengan batasan. Kita berkata, aku adalah penat, aku adalah sakit, aku adalah tidak cukup baik, aku adalah mangsa. Setiap kali kita membuat kenyataan ini, kita mengambil kuasa penciptaan alam semesta yang tidak terbatas dan menyalurkannya ke dalam acuan batasan yang sempit. Di sinilah peranan neuroscience menjadi sangat penting. Otak kita adalah organ yang merekod masa lalu. Minda separa sedar kita yang mengawal 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan emosi harian kita adalah gudang bagi setiap pengalaman, setiap kepercayaan dan setiap trauma yang pernah kita alami. Ia telah diprogramkan selalunya tanpa sedar oleh ibu bapa kita, masyarakat dan pengalaman hidup kita. Jadi apabila anda cuba untuk berubah secara sedar, anda menggunakan hanya 5% daripada fikiran anda untuk melawan sampai 5% program automatik. Ia adalah satu pertempuran yang sukar dimenangi. Minda separa sedar tidak membezakan antara apa yang nyata dan apa yang dibayangkan dengan kuat. Apabila anda berulang kali memberitahu diri anda, aku adalah cemas, minda separa sedar anda menerima ini sebagai arahan. Ia kemudiannya mengaktifkan tindak balas fisiologi yang sepadan, melepaskan hormon stres seperti kortizol dan mencipta realiti kebimbangan dalam badan dan pengalaman anda. Anda secara literal memprogramkan mesin biologi anda untuk berada dalam keadaan terhad. Inilah konflik utama yang dihadapi oleh manusia. Sifat ilahi kita yang merupakan potensi murni bertentangan dengan pengatur caraan separa sedar kita yang berakar pada batasan masa lalu. Tenaga kita menjadi tidak koheren. Sebahagian daripada kita tahu kita mampu melakukan lebih banyak, manakala sebahagian lagi terus memainkan rakaman lama tentang ketakutan dan keraguan. Tugas kita bukanlah untuk melawan minda separa sedar, tetapi untuk memprogramkannya semula dengan kebenaran yang lebih tinggi tentang siapa diri kita sebenarnya. Langkah pertama dan paling berkuasa untuk memprogram semula minda separa sedar dan mengakses keadaan ilahi adalah dengan sengaja melepaskan semua label yang datang selepas aku adalah. Ini adalah amalan untuk berehat dalam kesedaran murni itu sendiri. Ia bukan tentang berfikir secara positif atau mengulangi afirmasi. Ia jauh lebih mendalam daripada itu. Ia adalah tentang merasakan kewujudan anda pada tahap yang paling asas sebelum sebarang cerita atau identiti dilekatkan padanya. Begini cara anda boleh memulakannya. Cari satu masa yang senyap walaupun hanya untuk 5 minit. Duduk atau baring dengan selesa, pejamkan mata anda. Daripada cuba mengosongkan fikiran anda, alihkan perhatian anda kepada perasaan menjadi sedar. Rasakan tenaga di tangan anda, di kaki anda, di seluruh badan anda. Jangan labelkannya, hanya rasakannya. Ini adalah medan tenaga anda. Ini adalah kehadiran aku adalah. Pada mulanya, fikiran anda akan memberontak. Ia akan membanjiri anda dengan senarai tugasan, kebimbangan dan kenangan. Itu normal. Jangan melawannya.
Bayangkan fikiran-fikiran itu seperti awan yang hanyut di langit yang luas. Anda bukanlah awan itu. Anda adalah langit, ruang kesedaran yang luas di mana awan itu muncul dan hilang. Setiap kali anda mendapati diri anda terbawa oleh fikiran, dengan lembut bawa kembali perhatian anda kepada perasaan kehadiran di dalam badan anda. Keheningan di antara fikiran, itulah pintu masuknya. Amalan ini secara langsung mengubah keadaan otak anda. Neuroscience menunjukkan bahawa apabila kita berada dalam mod kelangsungan hidup yang tertekan, otak kita beroperasi terutamanya dalam gelombang otak beta frekuensi tinggi. Dalam keadaan ini, kita terlalu fokus pada dunia luar dan rasa terpisah. Apabila anda berehat dalam kesedaran murni aku adalah, anda memperlahankan gelombang otak anda kepada alfa dan juga theta. Ini adalah keadaan kreativiti, intuisi dan penyembuhan. Dalam keadaan theta, pintu antara minda sedar dan separa sedar terbuka, membolehkan anda menanam benih kebenaran baru. Di sinilah epigenetik memainkan peranan. Epigenetik adalah sains tentang bagaimana persekitaran dan persepsi kita boleh mengubah cara gen kita diekspresikan. Apabila anda secara konsisten menghayati keadaan kewujudan murni, keadaan kesepaduan dan keutuhan, anda menghantar isyarat kimia baru kepada sel-sel anda. Anda secara literal memberitahu gen anda untuk mengaktifkan pelan tindakan untuk kesihatan, kecergasan dan kelimpahan. Anda tidak lagi hidup dengan belas kasihan genetik masa lalu anda. Anda menjadi jurutera biologi anda sendiri pada masa kini. Mungkin tanpa anda sedari, kesedaran anda sudah pun bersedia untuk anjakan ini. Alam semesta mungkin telah menghantar anda isyarat, jemputan untuk mengenali sifat sebenar anda. Tanda-tanda ini sering diabaikan sebagai kebetulan atau angan-angan, tetapi ia adalah penunjuk penting bahawa anda berada di ambang penemuan besar. Salah satu tanda yang paling biasa adalah detik-detik merasakan kehadiran yang tak terhingga dalam perkara biasa. Mungkin anda sedang melihat matahari terbenam atau memegang secawan kopi panas dan tiba-tiba untuk seketika fikiran anda senyap dan anda dipenuhi dengan rasa kagum dan hubungan yang mendalam dengan segala-galanya. Dalam detik itu, sempadan antara anda dan dunia larut. Itu adalah bisikan dari keadaan ilahi. Satu lagi tanda ialah episod pengetahuan spontan. Anda bergelut dengan masalah dan entah dari mana. Penyelesaian yang sempurna dan elegan muncul dalam fikiran anda, lengkap sepenuhnya. Ia tidak datang dari pemikiran logik. Ia terasa seperti satu muat turun. Ini berlaku apabila anda secara tidak sengaja memasuki keadaan kesedaran yang lebih tinggi, di mana anda mempunyai akses kepada kecerdasan yang lebih besar daripada minda peribadi anda. Anda mungkin juga mengalami pengalaman perpaduan, di mana perbezaan antara diri dan orang lain hilang. Anda melihat ke dalam mata seseorang dan melihat jiwa anda sendiri. Anda merasakan kesakitan mereka atau kegembiraan mereka seolah-olah ia milik anda. Ini adalah pengiktirafan langsung kebenaran Vedic. Hanya ada satu kesedaran. Mungkin anda mengalami ledakan kreativiti yang mudah. Puisi, muzik, idea perniagaan atau penyelesaian inovatif mengalir melalui anda dengan sedikit atau tanpa usaha. Anda berasa lebih seperti saluran daripada pencipta. Ini adalah tanda bahawa anda telah mengetuk medan potensi kuantum, sumber segala ciptaan. Dan kemudian ada manifestasi yang mustahil atau sinkronisiti yang menakjubkan. Anda memikirkan seseorang dan mereka menelefon anda pada saat itu juga. Anda memerlukan sejumlah wang yang tepat dan ia muncul dengan cara yang tidak dijangka. Realiti nampaknya menyusun semula dirinya di sekeliling niat anda dengan cara yang menentang logik. Ini bukanlah sihir. Ini adalah fizik. Apabila frekuensi getaran anda, iaitu keadaan dalaman anda,
menjadi jelas dan koheren dengan berehat dalam aku adalah anda mewujudkan satu resonans kuantum yang kuat dengan medan kemungkinan. Menurut eksperimen celah ganda, pemerhatian anda meruntuhkan gelombang potensi menjadi zarah pengalaman. Apabila pemerhatian anda datang dari tempat kesedaran murni aku adalah, anda memegang potensi yang tidak terbatas. Apabila anda melapisinya dengan kepercayaan dan keraguan yang terhad, anda meruntuhkannya menjadi pengalaman yang terhad. Dengan mengenali tanda-tanda ini bukan sebagai kebetulan, tetapi sebagai komunikasi, anda mula mengukuhkan hubungan anda dengan keadaan ilahi dan menjemput lebih banyak keajaiban ke dalam hidup anda. Mengintegrasikan kebenaran yang mendalam ini ke dalam kesibukan kehidupan seharian, terutamanya dalam budaya seperti di Malaysia, di mana tuntutan keluarga, kerja dan komuniti adalah kuat. Mungkin kelihatan mencabar, tetapi ia tidak memerlukan anda untuk berundur ke gua. Ia adalah tentang membawa kesedaran ini ke dalam setiap saat. Salah satu cara yang paling praktikal ialah dengan menggunakan teknologi yang sudah ada di tangan anda. Tetapkan penggera atau peringatan pada telefon anda untuk berbunyi 3 atau 4 kali sehari. Apabila ia berbunyi, jangan hanya mematikannya. Berhenti sejenak walau di mana pun anda berada. Tutup mata anda jika boleh atau hanya lembutkan pandangan anda. Tarik nafas dalam-dalam dan tanya soalan ini kepada diri sendiri. Siapakah yang sedang sedar sekarang? Jangan cari jawapan dengan fikiran anda. Jangan jawab dengan nama anda atau peranan anda. Sebaliknya, rasakan jawapannya. Rasakan kehadiran yang senyap dan tidak berubah di belakang semua pemikiran, emosi dan sensasi. Kehadiran itulah aku adalah. Walaupun hanya untuk 10 saat, sentuhan dengan kehadiran ini menentukan semula seluruh sistem tenaga anda. Satu lagi amalan yang sangat berkesan ialah menjadi pemerhati kepada bahasa anda sendiri. Perhatikan berapa kali sehari anda menggunakan frasa aku adalah diikuti dengan sesuatu yang negatif atau mengahadkan. Aku adalah sangat penat. Aku adalah buntu. Aku adalah malang. Setiap kali anda menangkap diri anda melakukannya, jangan menghakimi diri sendiri. Hanya perhatikan. Kemudian dengan sengaja berhenti. Tarik nafas. Dalam hati batalkan kenyataan itu. Gantikannya dengan hanya berehat dalam perasaan murni. Aku adalah tanpa sebarang tambahan. Anda sedang secara aktif melatih semula laluan saraf di otak anda dan memprogram semula minda separa sedar anda. Ini bukan tentang menafikan realiti semasa anda, tetapi tentang menolak untuk mengenal pasti diri anda dengannya. Ya, badan mungkin berasa letih, tetapi aku, kesedaran yang menyadari keletihan itu adalah tidak terhingga dan sentiasa bertenaga. Saya mahu anda mencuba ini sekarang juga di mana sahaja anda berada. Berhenti seketika. Pejamkan mata anda jika selamat untuk berbuat demikian. Rasakan kesedaran yang menghidupkan badan anda. Tanpa label, tanpa cerita, tanpa masa lalu atau masa depan, hanya rasa kewujudan yang tulen pada saat ini. Jika anda dapat merasainya, walaupun hanya sekilas, saya menjemput anda untuk mengisytiharkannya. Taipkan 2 perkataan itu, aku adalah, di ruangan komen di bawah. Biarlah ia menjadi sauh digital untuk pengiktirafan anda terhadap kebenaran ini. Sekarang kita sampai kepada salah satu persoalan yang paling penting dan sering disalahertikan dalam perjalanan rohani. Peranan penderitaan. Jika kita adalah kesedaran ilahi, mengapa kita mengalami kesakitan, patah hati dan kehilangan yang begitu mendalam? Fikiran logik kita melihat kesukaran sebagai tanda kegagalan atau hukuman. Tetapi dari perspektif kesedaran yang lebih tinggi, kesukaran mempunyai tujuan yang suci. Ia adalah pemangkin yang paling berkuasa untuk apa yang disebut oleh tradisi mistik sebagai kematian ego. Ego adalah identiti palsu yang kita bina
daripada kepercayaan, kenangan dan peranan sosial kita. Ia adalah topeng yang kita pakai yang memberitahu kita bahawa kita adalah entiti yang terpisah dan terdedah di alam semesta yang tidak peduli. Seluruh struktur ego ini dibina di atas kemelekatan pada idea-idea tentang siapa kita, apa yang kita miliki dan bagaimana kehidupan sepatutnya. Penderitaan dalam semua bentuknya berfungsi untuk menghancurkan kemelekatan ini. Setiap kali anda mengalami kegagalan, ia menghancurkan kemelekatan anda pada identiti seorang yang berjaya. Setiap kali anda patah hati, ia memecahkan kemelekatan anda pada idea bahawa kebahagiaan anda bergantung pada orang lain. Setiap kali anda menghadapi krisis kesihatan, ia melarutkan kemelekatan anda pada badan fizikal sebagai identiti utama anda. Proses ini boleh menjadi sangat menyakitkan. Ia terasa seperti anda sedang mati dan dalam satu segi memang benar. Apa yang sedang mati bukanlah anda yang sebenar, tetapi identiti palsu yang telah anda sangka sebagai diri anda. Kesakitan adalah alat alam semesta untuk mengikis semua yang tidak benar tentang anda. Ia memaksa anda untuk melepaskan cengkaman anda pada cerita terhad anda. Dan apabila segala-galanya yang anda fikir anda miliki, segala-galanya yang anda fikir anda adalah, telah dilucutkan, apakah yang tinggal? Apa yang kekal apabila semua label hilang? Yang tinggal hanyalah kesedaran murni yang tidak terjejas. Yang tinggal hanyalah kehadiran yang senyap dan tidak berubah. Aku adalah. Dalam ruang kosong inilah anda menemui sifat sebenar anda. Oleh itu, kesukaran bukanlah satu sumpahan. Ia adalah satu rahmat yang menyamar. Ia adalah pahat alam semesta yang dengan teliti mengukir blok batu identiti palsu anda untuk mendedahkan karya agung yang sentiasa ada di dalamnya. Apabila keraguan muncul, dan ia pasti akan muncul, fahami bahawa ia adalah suara ego yang ketakutan yang berjuang untuk terus hidup. Fikiran anda akan memberitahu anda ini semua karut, tidak logik atau angan-angan. Akui fikiran itu. Hormati peranannya untuk cuba melindungi anda berdasarkan data masa lalu. Tetapi jangan tersalah anggap ia sebagai kebenaran. Kebenaran keadaan ilahi bukanlah satu konsep untuk difahami secara intelektual. Ia adalah satu pengalaman untuk dihayati secara langsung. Bukti anda tidak akan datang dari buku atau guru, tetapi dari pengalaman langsung anda sendiri apabila anda mula hidup dari ruang ini. Apabila kedamaian menjadi keadaan lalai anda, apabila sinkronisiti menjadi perkara biasa, apabila kasih sayang tanpa syarat mula mengalir melalui anda, itulah bukti anda. Jadi, kita telah mengembara dari kebijaksanaan kuno para nabi kepada sempadan fizik kuantum. Kita telah meneroka bagaimana minda separa sedar kita memenjarakan kita dalam batasan masa lalu dan bagaimana amalan mudah berehat dalam kesedaran murni boleh membebaskan kita. Kita telah membingkai semula penderitaan bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai jalan suci kepada kebangkitan. Semua ini membawa kita kembali kepada satu kebenaran yang ringkas tetapi sangat mendalam. Anda bukanlah seorang manusia yang sedang mencari pengalaman rohani. Anda adalah kesedaran tak terhingga yang sedang mengalami pengalaman manusia. Identiti teras anda, intipati sebenar kewujudan anda, terkandung dalam dua perkataan itu. Aku adalah. Perjalanan ini bukanlah tentang menambah sesuatu kepada diri anda. Ia bukan tentang menjadi lebih baik, lebih suci atau lebih tercerahkan. Itu semua adalah permainan ego. Perjalanan ini adalah tentang menanggalkan. Ia adalah tentang melepaskan semua kepercayaan palsu dan identiti terhad yang telah anda kumpulkan sepanjang hayat anda untuk mengenali kemuliaan yang sentiasa ada di sana. Ini adalah anjakan daripada usaha kepada pengiktirafan. Anda tidak perlu mencipta keadaan ilahi.
Anda adalah keadaan ilahi. Anda hanya perlu berhenti berpura-pura menjadi sesuatu yang kurang. Setiap saat dalam hidup anda berdiri di persimpangan jalan. Satu jalan membawa anda lebih dalam, ke dalam cerita masa lalu, ke dalam kitaran pemikiran dan emosi yang berulang-ulang yang dikuasai oleh program separa sedar anda. Jalan yang lain menjemput anda untuk berehat dalam misteri saat ini. Dalam potensi tak terhingga, aku adalah pilihan di tangan anda. Adakah anda akan terus memprogramkan kuasa penciptaan ilahi ini dengan batasan, keraguan dan ketakutan? Atau adakah anda akan memilih untuk berehat dalam keheningan kewujudan anda yang tidak terdefinisi dan membenarkan realiti baru yang lahir dari kesepaduan dan kasih sayang muncul melalui anda? Dunia tidak berlaku kepada anda. Ia berlaku melalui anda. Ia adalah cerminan keadaan kesedaran dalaman anda. Ubah kesedaran anda dan anda mengubah dunia anda. Perjalanan untuk mengingati siapa diri anda sebenarnya adalah pengembaraan terhebat yang akan anda lalui. Jika mesej dalam video ini bergema di lubuk hati anda, jika ia menyalakan percikan pengiktirafan di dalam jiwa anda, saya menjemput anda untuk melanggan saluran ini. Kongsikan video ini dengan seseorang yang anda rasa perlu mendengarnya hari ini. Dan yang paling penting, jangan biarkan ini menjadi sekadar maklumat intelek. Mulakan amalan anda hari ini. Sekarang, duduklah dalam keheningan, walaupun hanya untuk 1 minit. Dan rasakan kebenaran hidup 2 perkataan yang paling berkuasa di alam semesta. Aku adalah.